Okey, ni Maggi kok dia masuk ni. Kita minta telur separuh masuk. Dia bagi telur rebus. Masuk tu. Tak apalah, kita sekadar nak try ni. Telur aja tak meleh. Telur ayam tak meleh. Okey. Mana ni? Ni. Oh ya dia. Mana dia dah? Oh betul tak dia ni. Mel. Baik ada dah. Dia babi. Mana babi? Usuk bau babi dah. Yo, ada tai babi ya. Usuk tai babi. Kalau dia pun tak babi. 3 kata-kata dia udah share. Alhamdulillah. Kita pun telah pun sampai di Gandruk. Tapi kena hiking pula. Nolak. Nanti aku video lah. Nanti aku video lah tu. Siapa dah kena hiking pula? Dah buat lagi. Tak pernah. Mana itu? Tak pernah dibuat lagi. Okey, tak ada kereta-kereta dia mari ambil. Bagi kau. Ha kan dia? Allah. Dah ni siapa yang nak bungkus beg kita berat-berat. Dia naik. Masih dekat dah tak. Allah. Letih nak kecek. Hari kita kecek hari ni. Okey, beres. Okey. Setelah kita sapa tadi, kita kena hiking pula tangga. 5 minit nak sampai ke resort. Alah gila lah. Kita main motor boleh. Hiking. Jalan. Tak boleh. Kita tak boleh. Memang tu pas depan dah. Tinggi oh. Allah Rabbi. Hotel kita nama Dang Dagong Restoran. Allah Rabbi, mujur lah tak mati. Mujur tak mati. Alhamdulillah masih hidup. Okey. Good memory. Not so okay for me for hiking. I weak at hiking. Okay. Okay, tomorrow morning will be beautiful, okay? We will see all the view. But today is very tired. I need to sit down first to relax. Oh, kita rehat dulu santai dulu, cerita sikit. Cerita lah pengalaman mari Nepal ni. Jalan gila babi. 12 jam nak boleh safar sini. Tengok baju cik putas kita kalah. Ada yang mau kena cek kot tu. Kau buat nak motor kau? Poket tak? Poket. Poket gone. Okey, yang paling kuat dikatakan jalan gila babi. Tapi siapa comel tempat. Siapa? Pelik motor dia. Tak lenguh hang eh. Oh, aku naik KTM ni lenguh. Tak sekebel. Sedapnya suspension dia tak? KTM sekebel. Dia tak sekebel. Pakai LVP pun sekebel. Itulah terbaik kita bawa motor S-Hero S-Hero memang sedap, memang padu Kalau kita naik siang ni kapok ni biasa. Apa yang nak cerita? Royaknya si Bagi rapat. Mahal ni saya tak nampak lagi orang luar dah. Macam Mak Saleh ke apa saya tak nampak lagi dah. Maknanya kebanyakan sini rakyat-rakyat dia lah. Local people only. Sebab sini bukan kawasan hiking ni. Dia perkampungan cantik je. Dia macam Cameron. Tapi sini lagi condong tempat dia. Yang pertama, jalan tak. Jalan tak. Condong. Pitah sungai. Cerung. Batu. Semuanya ekstrim lah di Nepal ni. Kalau orang tanya kawan boleh ke nak mari sini sebagai beginner hok bawa motor kapcai. Tak Yuti royak selalu dah.
Tak boleh mari. Ni usah kita. Gida. Tahu mana jalan? Biasa je letak ya. Dia kata kau dah banyak-banyak dah. Memanglah kau nak taja-taja. Tapi Mana biasa. ada yang sini taja-taja naik bukit sini. Sini gila lagi. Sini gila. Ke sini lagi. Gila. Dan ni dia taja tak naik bukit kau. Naik juga. Jalan comel. Maknanya tak kena main kelas gapo lah pakai orang gitu. Ya. Ya, jadi sini ni dia lencong cuk naik bukit lah. Agak komuter rengeh lah. Kalau bawa 1000 cc ni rasa tak boleh nak lencong gitu. Kena ambil side panjang. Itulah cerita dia. Alhamdulillah lah kita sampai di puncak ni. Mungkin juga orang Malaysia pertama siapa di Gandru. Tak dinafi. Mungkin lah, mungkin. Sebab tu saya letak mungkin. Kalau betul tu hebat lah. Kalau ada dohak lain, orang lain tu hebat lagi lah. Tak kira. Ada macam-macam orang dia nak penamo, nak pangkat. Breakfast pagi ni deh. Breakfast pagi ni memang terbaik. Gitu loh, lain-lain belakang. Tapi dia kadang-kadang makan. Awal bisnes Aku kena mau. Pakai ni lah weh. Masa tu pun awak. You memang Dia masa ID. You Yo. Masa tu guna akaun NB bayar. Bukawe saya. Hello. Good morning. Kita bersiap dah untuk gerak di Pokhara hari ni. Boleh tengok tokat kita bersiap. Semua mobil tak luar dah. Lagi hari ni hari ngelah. Kita berada di Pokhara yang dapat melihat gunung-gunung cantik, lawa dan amazing mountain at Nepal. Alhamdulillah selesai dah berlaku. Semoga dipermudahkan lah hari ni pula. Okey, kita naik bukit ni tinggi. Macam mana kita bawa buah naik bagi ya? Jadi kita menggunakan perkhidmatan Sherpa. Tengok Sherpa. Hebatnya, kuatnya dia nak punggah bagi. Naik bukit ni tinggi kita kena nak punggah sobek pun lengah dah. Dia pun banyak semua. Menggunakan perkhidmatan Sherpa banyak lagi beg. Dia akan waktu pergi ke kereta lah. Okey. Kita duduk betul-betul di lereng bukit. Alik belakang sana tu ada lagi. Besar lagi. Hotel Danda Gaun. Gandru. Kita start menurun bukit Dangru. Aku ni lah adik nak turun bukit Jalan dia berbatu-batu. Naik bukit kau dah gerut tapi okey dah. Boleh lah naik slow-slow tu. Ni motor Haizu semalam motor Haizu semalam ni. Ni motor ya. Dia ada kosok apa ni? Dia cabut ke atas. Ni bah tengah naik gagah bah dia asak. Standby tu. Go.
Okey, jom kita pergi. Tengoklah jalan dia ni. Driver bah, driver kereta memang expert lah. Boleh lalu jalan dia. Jalan turun bukit cerung ni. Bukan jalan rata ni, jalan cerung ni. Motor ni disebabkan tayar dia tayar off-road juga. Jadi bila turun bukit tu dengan keadaan laju, bila brake tu dia ada grip. Kalau pakai tayar road tak boleh laju lah. Brake akan glosor. Motor ni dia okey lah sikit, sedap naik lah jalan-jalan gini. Tengok tu cerung. Dia sini tanah kutu mesti berlaku bila monsun lagi. Tinggi lah cerung dia. Apa lah? Tinggi lah. Motor siapa pula baik dah. Let's go baby. Dia. Okey, kita telah pun selamat sampai di hotel yang mula-mula kita start riding. Jadi hari ni hari terakhir dah kita riding . Semoga semoga selamatlah menonton video-video saya sempat rekod lah. Itu. Okey, selesai dah kita siap-siap dah. Salih baju baru, baju bersih, baju-baju kotor semua tak dah lebih dah. Selesai dah. Ni. Kita kembali kepada hotel mula-mula kita sapa . Kita nanti truk akan mari ambil motor sini lah. Settle. Cuma problem dengan motor masa kita ride tu, kebanyakannya punah, rosak suspension. Suspension tak silap saya 3 atau 4 buah motor yang rosak suspension dah. Dengan maybe tempat jalan yang banyak bumping apa gitulah. Suspension memang alah kebanyakan suspension lah rosak punah. Ada sebiji tu habislah. Ya kita kena ganti kena ganti. Tapi tak harga berbatu tel lah, tak ada masalah lah. Maknanya kita lenjang motor tu sampai habis-habis dia cukup puas.
Dengan pengalaman tu. Cuma model biasa ya, rasa special. Kalau model pro, model yang top range, macam model ni, tak ada masalah. Tapi masa kita sewa tu, yang adanya model pro ni hanyalah 3 buah. 3 buah lah. Hak lain semua model biasa ni, hak guna-guna. Semua selamat lah. Settle lah, mutu lah. Lalu ni kita ada lagi. Kita lagi ada masa. Lalu ni pukul 2. Pukul 7 kita akan naik bas ke Kathmandu. Sebab kalau nak ride motor direct ke Kathmandu tak berbaloi, tak ada view, tak happening. Jadi kita naik sini lah. Kita naik di Pokhara lah. Okey.